nak menyamar. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis ada dua jenis solat yang jadi paling berat bagi orang munafik. Nombor satu solat apa? Solat subuh. Solat subuh. Depa dulu pun bukan selalu solat subuh. Sebab apa depa tak main solat subuh? Sebab solat subuh ni zaman kita tak apa. Kenapa zaman kita tak apa? Sebab ada lampu, nampak siapa mari, siapa tak mari, muka siapa. Dulu tak ada lampu, pergi nampak jenis orang bayang saja. Muka siapa tak tahu ni, kalau dia tak pergi pun orang tak cam sangat. Subuh gelap. Satu lagi asar ke isyak. Itulah. Okey. Baik, hatu biar dia. Lepas tu bab zakat. Bab zakat dia mengelak semayang je lah boleh. Tapi depan Nabi dia cakap cara depan Nabi, cara depan sahabat. Bila balik kepada grup dia, kumpulan dia, jadi orang munafik ni cara dia berbeza. Kena lebur dalam api. Itu maksud dia. Sebab dia duk bertempel dengan siapa? Kalau tahi besi tu dia bertempel dengan besi. Kalau tahi emas dia duk bertempel dengan emas. Kalau kita tak lebur, keluar tak benda tu? Tak keluar dia. Tak boleh nak kesan dia. Jadi kena lebur dalam api, kena lebur dalam api, baru getung ketang, keluarlah dia. Susah sikit nak kenal. Boleh nampak tak kiasan tu? Boleh nampak tak perumpamaan tu? Jadi betul-betul kena kerja keras. Dan maksud api tu ada sebahagian tafsir menyebut ialah peperangan demi peperangan. Sebab orang munafik ni akan terselah sifat munafik dia bila terjadi peperangan. Pertama, orang munafik ni memang tak suka perang. Takut dengan perang, takut mati. Walaupun dia tak percaya syurga neraka, tapi dia takut mati sebab dia nak teruskan kehidupan dia atas dunia. Mati habislah kenikmatan dan kegembiraan. Jadi orang munafik ni apa sikap dia kalau perang berlaku pada zaman Nabi? Dia menyamar jadi orang Islam. Tapi bila ada peperangan, contoh perang Uhud. Perang Uhud 1,000 orang Islam, 3,000 kafir musyrikin Mekah. Tapi hak betul-betul sampai di medan Uhud berapa? Cuba baca buku sirah, cuba baca buku sejarah Islam. 700 lebih saja, 200 lebih pergi lari ke mana? Tengah jalan lagi Abdullah bin Ubay tarik pengikut dia patah balik ke bumi Madinah. Tak pergi perang pun. Mula-mula ni ikut sekali dengan Nabi, ikut sekali dengan sahabat. Tengah jalan putar balik dah. Macam-macam alasan dia buat. Pasal apa? Satu, bila mereka berperang, mereka kena lawan siapa? Mereka menyamar jadi orang Islam. Maksudnya jadi tentera Islam. Islam berperang nak lawan siapa? Musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah tu lebih kurang kepala mereka lah, geng mereka. Jadi tak boleh lah. Takkan dia nak perang tu pusing kat orang Islam, bunuh orang Islam. Nampak sangatlah dia. Jadi nak bunuh kawan tu geng-geng yang jenis seangkatan dengan dia. Sebab tu dia tak mau pergi sangat. Lepas tu dia takut mati. Satu. Kebiasaannya orang munafik bila diiklankan dan diwar-warkan peperangan yang Rasulullah minta sumbangan, minta support. Dan sahabat-sahabat kaya bagi unta ke, bagi senjata ke. Orang munafik ni dia nak bagi tak harta dia untuk tujuan peperangan? Tak akan. Dia amat-amat sayang akan harta dia. Tak akan. Sebab Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 79. Tengok sikap orang munafik. Ada sahabat yang Allah bagi kekayaan. Abdurrahman bin Auf, Osman bin Affan. Kekayaan Osman tu, dia boleh bagi dalam peperangan tu 9,000 ekor unta, 100 ekor kuda. Duit ni sama Abdurrahman bin Auf. Tapi dalam Quran mereka keji. Mereka kata apa? Mereka kata sahabat-sahabat hak kaya yang bagi support dan dana yang banyak ni, tujuan mereka ialah riak, nak menunjuk-nunjukkan harta. Tengok sifat mereka. Bila hak kaya bagi banyak, mereka tuduh riak. Tapi hak sahabat hak miskin, hak tak kaya, hak tak banyak, wis sedekah. Dia pergi, dia kata apa? Agak-agak Allah nak tengok tak sedekah hak sedikit ni. Dia pergi kata lagu tu pula, kat jenis hak tak apa nak ada harta. Jadi semua tak kena di mata dia. Hak kaya bagi banyak, dia tuduh riak. Hak bagi sikit, takkanlah Allah nak pandang pemberian yang sedikit, sedekah yang sedikit. Macam-macam auta dia. Dia sendiri hak banyak ke hak sikit bagi ke tak? Tak bagi apa pun. Dia sembang je lebih.
Sebab tu dalam Islam kita ada tagline amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf yang kita nak tegak tu, dia ada konteks dia di sisi agama Islam. Apa yang dianggap ma'ruf. Apa yang kita nak cegah yang nama mungkar, ada konteks dia. Apa yang dinisbahkan mungkar pada agama. Hatu hak kita nak tegak, hatu hak kita nak bantras. Tapi dia, amar ma'ruf tu, apa-apa saja yang boleh menguntungkan keduniaan dia. Kira hak amar ma'ruf dia, apa saja yang untung. Hak mungkar dia apa? Apa saja hak rugi bagi dia. Dia tak ada dah sisi nilai neraca agama tu. Maksudnya kalau dengan menipu orang ni boleh untung, itulah makruf di sisi mereka. Maksudnya kalau dia buat-buat macam ni, dia mengalami kerugian, tu dianggap mungkar di sisi dia. Bukan konteks agama. Tu orang munafik. Sebab tu orang munafik ni dia bermuka-muka. Di mana saja ada keuntungan, depan orang ni cakap lagu lain, orang tu bagi duit. Depan lagu ni, patutnya dia akan kontra lah bila berbeza. Tapi dia cakap gaya dia. Kita mesti ni, kawan ni bagi duit. Lepas tu pihak ni pula, kita macam ni, kawan tu bagi duit. Janji masuk kat dia. Itulah makruf bagi dia. Dia sembunyikan kebenaran yang sebenar. Dia tak nyatakan hak. Ini bahaya orang munafik.